Pernah tak tengok saham tu naik mencanak? Lepas tu dalam hati terdetik, patut ke aku beli ni? Kalau pernah, anda tak seorang. Ramai orang rasa macam tu. Nak masuk dunia saham ni memang best, tapi takut. Takut tersilap langkah kan? Jangan risau. Dalam perkongsian kali ini, kita akan tengok macam mana nak mula dengan betul, elak lubang-lubang jerangkap samar, dan yang paling penting, bina keyakinan sebagai seorang pelabur. Ayat ni memang kena. Ramai orang ingat trading ni pasal nasib, pasal cepat-cepat buat keputusan. Tapi sebenarnya, itu salah. Realitinya, 90% kerja keras tu berlaku sebelum anda tekan butang beli lagi. Masa anda buat research, masa anda rancang. Yang 10% lagi tu? Itu barulah bahagian yang mendebarkan masa anda tengok plan anda berjalan. Sekarang ni kan zaman meme stock. Saham yang tiba-tiba viral kat media sosial, kejap naik, kejap turun, memang gila-gila. Nampak macam best kan? Peluang buat duit cepat. Tapi, untuk orang baru, percayalah, ia macam jalan kat kawasan periuk api. Silap langkah sikit, boleh meletup. Senang sangat nak terikut-ikut hype tu. Dan akhirnya, duit kita yang hangus. Okey, sebelum kita sembang pasal cara nak berjaya, penting untuk kita tahu dulu kat mana selalunya orang tersungkur. Jom kita bedah siasat 3 perangkap paling besar yang selalu makan pelabur-pelabur baru ni. Bila kita dah kenal musuh, barulah senang nak elak kan? Ini dia 3 penjahat utama dalam dunia trading. Nombor 1, trade tak ada plan. Nombor 2, biarkan emosi jadi kapten kapal. Dan nombor 3, terlalu cepat syok sendiri bila dah untung sikit. Jom kita tengok satu-satu. Okey, kesilapan pertama, tak ada plan. Bila tak ada plan, kita macam sesat. Tiba-tiba nampak kawan-kawan post pasal satu saham ni tengah terbang. Hati pun mula rasa tak senang duduk. Alamak, aku tertinggal kereta ke ni? Itulah dia FOMO, fear of missing out. Disebabkan panik, kita pun terus lompat masuk, selalunya masa harga dah kat puncak. Memang cari nahat. Yang kedua ni lagi bahaya. Sebab musuh kita ni datang dari dalam diri sendiri. Emosi. Bayangkan anda baru je rugi besar. Mesti rasa panas kan? Rasa nak balas dendam, nak cepat-cepat dapatkan balik duit yang hilang tu. Inilah yang dipanggil revenge trading. Kita mula trade secara paksa, langgar semua plan asal dan teka apa jadi. Selalunya lubang rugi tu jadi lagi dalam. Dan perangkap ketiga ni kelakar sikit sebab ia selalu muncul lepas kita dah mula menang. Dah untung sikit kan, keyakinan tu melambung tinggi. Mulalah fikir, wah aku ni hebat. Apa kata aku all in je lepas ni. Masalahnya bila kita besarkan size trade, risiko pun jadi berganda-ganda besar. Tekanan pun lain macam, sesuatu yang kita mungkin belum bersedia nak hadap. Baiklah, cukuplah kita cerita pasal masalah. Pening kepala pula kan? Sekarang, jom kita tengok jalan penyelesaiannya. Sebab sebenarnya ada toolkit atau platform yang memang direka khas untuk bantu orang baru macam kita ni supaya tak terjatuh dalam lubang-lubang yang sama. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Tengok ni, menurut pengulas pakar broker chooser, Momo ni sebenarnya perfect for beginners. Datang dari sumber bebas yang dihormati macam ni, ia satu pengesahan yang sangat kuat. Ia macam lampu hijau besar yang kata, okey korang, selamat di sini. Dan part yang paling best sekali, deposit minimum RM0. Ya, SIFA. Maksudnya anda boleh buka akaun, boleh belik-belik platform, boleh cuba fahamkan semua benda tanpa perlu letak 1 sen pun modal. Dulu orang kata nak melabur kena ada duit banyak. Sekarang, dah tak ada alasan. Cuba tengok skor ni. Ia dah cakap segalanya. Platform mobile, 5 bintang. Maksudnya, senang gila nak guna kat telefon. Pendidikan, 5 bintang juga. Anda tak akan dibiarkan terkial-kial seorang diri. Customer service pun 5 bintang. Jadi kalau ada apa-apa masalah, ada orang yang akan bantu. Pendek kata, ini sistem sokongan lengkap yang semua orang baru perlukan. Jadi, macam mana kita nak lawan FOMO dan masalah trade guna emosi yang kita bincang tadi? Caranya ialah dengan berlatih. Berlatih dalam keadaan pasaran sebenar, tapi tanpa risikokan duit betul. Ini soalan cepu mas. Macam mana nak berlatih trade kalau tak nak guna duit betul? Yelah, sebelum kita letak duit hasil titik peluh kita, mestilah nak test drive dulu kan? Nak rasa dulu macam mana? Jawapannya,
Paper trading. Senang cerita, ia macam akaun demo, anda dapat duit mainan, duit virtual, tapi anda berdagang dalam pasaran yang betul-betul live. Anda boleh cuba-cuba strategi, test power, belajar guna platform dan yang paling penting, anda boleh buat silap banyak kali pun tak apa. Tak rugi 1 sen pun. Inilah cara terbaik nak latih disiplin sebelum masuk gelanggang sebenar. Okey, praktis tu memang penting. Tapi praktis tanpa ilmu pun tak guna juga. Kalau nak berjaya dalam jangka masa panjang, kuncinya adalah pendidikan. Kena sentiasa belajar. Bayangkan, lebih daripada 600 bahan pembelajaran. Bukan setakat FAQ biasa-biasa tau. Ini dah macam satu universiti pelaburan mini dalam poket anda. Ada kursus, ada video, ada macam-macam panduan dan semuanya percuma dalam aplikasi tu. Dan ini cuma sebahagian kecil je tau. Ada kursus macam tip teratas untuk pengguna baru, ada cara pilih saham macam Sifu, cara guna penunjuk teknikal, pendek kata, macam-macam ada. Dari yang paling asas sampailah yang lebih advance. Semua peringkat ada. Okey, kita dah tengok apa perangkap yang perlu dielak, kita dah tahu apa toolkit yang ada dan kita dah tahu kat mana nak belajar. Jadi sekarang, apa lagi? Jom kita tengok macam mana nak mula. Prosesnya sebenarnya senang je. 4 langkah mudah. Pertama, buka akaun online. Kedua, masukkan dana. Ingat, tak ada minimum. Ketiga, guna semua bahan pembelajaran yang ada tu untuk buat kajian. Dan keempat, buatlah dagangan pertama anda. Nampak? Tak adalah seram macam yang kita bayangkan kan? Jadi, kesimpulannya senang je. Nak mula melabur hari ni dah tak susah macam dulu. Anda dah ada toolkit, anda dah ada tempat belajar dan anda dah tahu apa kesilapan yang perlu dielakkan. Jadi soalannya sekarang bukan lagi, bolehkah aku buat benda ni? Tapi, okey, aku dah ada plan. Apa langkah pertama aku?